Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dikasihi sekalian, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, di antara hadis yang masyhur ataupun biasa kita dengar di meja-meja penceramah ataupun di dalam tazkirah-tazkirah pendek, itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bini Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa siyama, sehinggalah ke akhir matan hadis ini. Cuma yang ingin kita tekankan untuk kali ini adalah lafaz yang awal ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bini Adam lahu, setiap amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, yang mana satu kebaikan itu akan digandakan sebanyak 10 kali ganda. Ila 700 dhi'fin, sehinggalah kepada 700 kali ganda. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa siyama, kecuali puasa. Apa yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah setiap amalan anak Adam itu selain daripada puasa akan digandakan sehingga 10 ke 700 kali ganda. Ini juga diterangkan dalam satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, yang mana satu kebaikan itu akan digandakan sehinggalah kepada 700 kali ganda, bergantung kepada keikhlasannya, bergantung kepada ketepatannya mengikut ajaran Nabi SAW dalam nak mengamalkan kebaikan tersebut. Tetapi pendek ceritanya, selain daripada puasa, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu akan digandakan sehingga 700 kali ganda sahaja. Manakala puasa, ibadah puasa diletakkan satu keistimewaan oleh Allah, yang mana ganjaran pahalanya itu tidak dibataskan sehingga 700 kali ganda sahaja, tetapi boleh lebih daripada itu lagi. Hanya Allah sahaja yang tahu berapa banyaknya gandaan pahala untuk orang yang berpuasa ini. Dan ini hanya untuk orang yang berpuasa, belum lagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan lebih banyak lagi pahalanya daripada orang yang berpuasa selain daripada bulan Ramadan. Cuma yang menjadi persoalannya di sini adalah mengapa pahala berpuasa ini tidak terbataskan seperti mana amalan-amalan yang lain. Ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, yang mana dia berfirman bahawa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, sesungguhnya dicukupkan pahala untuk orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa hisab, dengan pahala yang tidak terkira.
Ini bertepatan berlaku ke atas orang-orang yang berpuasa. Kerana orang-orang yang berpuasa itu, yang tadi yang kita bacakan itu daripada surah Az-Zumar, ayat yang ke-10. Ini bertepatan dengan orang-orang yang berpuasa. Kerana orang-orang yang berpuasa itu mesti sabar dalam melakukan ibadah puasanya. Kerana sabar itu mempunyai 3 keadaan. Yang pertama ialah sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua adalah sabar menjauhi daripada larangan-larangannya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian yang didatangkan oleh Allah Jalla wa'ala ke atas kita. Kalaupun satu sahaja daripada 3 ini sudah pun dipanggil sebagai sabar, apatah lagi 3 jenis itu dikumpulkan sekaligus. Dan ini berlaku di dalam ibadah puasa. Dia sabar dalam mentaati Allah, mentaati dalam menjalankan ibadah puasanya yang difardukan ke atasnya. Dan dia ketika berpuasa itu sabar menjauhi larangan-larangannya. Dia sabar daripada menjauhi larangan Allah, daripada makan dan minum, daripada mengikuti syahwatnya. Dan yang ketiga, dia sabar dalam menghadapi ujian kelaparan dan dahaga, ujian daripada kata-kata manusia. Masih ingatkah kita sebuah hadis yang memerintahkan kepada kita apabila ada satu orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak elok kepada kita, hendaklah kita mengatakan, aku sedang berpuasa. Inni sa'imun, sebanyak 2 kali. Jadi apabila terkumpulnya 3 jenis sabar ini, maka orang-orang yang berpuasa itu tadi termasuklah dalam ayat yang kita sebutkan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, as-sawmu nisfus sabri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, iaitu Nabi bersabda, puasa itu adalah separuh sabar, separuh daripada kesabaran. Dan sebab itulah dalam bulan Ramadan ini, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Baginda menamakan bulan Ramadan ini sebagai bulan kesabaran. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain daripada yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya daripada Salman yang diriwayatkan secara marfu' daripada baginda SAW. Baginda bersabda, wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu ganjarannya adalah syurga. Hadis riwayat At-Tabrani daripada Ibnu Umar secara marfu', as-siyamu lillah la ya'lamu thawaba amalihi illa Allah. Puasa adalah untuk Allah, jadi siapa pun yang mengetahui ganjarannya melainkan Allah. Dan yang kedua, ini yang berkait dengan bulan Ramadan. Yang tadi kita bincang tadi itu adalah berkenaan dengan puasa itu sendiri.
Dan apabila puasa itu dilakukan dalam bulan Ramadan, maka berganda-gandalah pahalanya, kerana bulan Ramadan itu ada kemuliaan waktu yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi secara marfu' daripada Nabi SAW tentang kelebihan bulan Ramadan itu adalah man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khairi. Barang siapa yang melakukan satu ibadah sunat di dalam bulan Ramadan, dia adalah seperti orang yang melakukan kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Dia adalah seperti orang yang melakukan satu ibadah fardu dalam bulan yang lain. Wa man adda fihi faridatan, sesiapa yang melakukan suatu ibadah fardu di dalamnya, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dia seolah-olah melakukan 70 ibadah fardu di dalam bulan yang lain. Besarnya ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan tidak sama dengan pahala yang dilakukan dalam bulan yang lain. Sedangkan ibadah fardu itu tak mungkin digantikan dengan ibadah-ibadah sunat sebanyak mana pun yang kita lakukan di dalam bulan yang lain. Tetapi perkara itu boleh dilakukan sekiranya kita berada dalam bulan Ramadan. Satu sahaja ibadah sunat menyamai satu ibadah fardu di dalam bulan yang lain. Manakala satu ibadah fardu di dalam bulan Ramadan bersamaan dengan 70 ibadah fardu yang dilakukan dalam bulan-bulan yang lain. Rasulullah pernah ditanya dalam sebuah hadis At-Tirmizi daripada Anas, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus sadaqati afdal, sedekah apakah yang paling afdal? Kata Nabi, qala sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda melalui riwayat Al-Bukhari dan Muslim, baginda bersabda, umratun fi Ramadana ta'dilu bihajjatan, atau qala hajjatan ma'i. Satu umrah di dalam bulan Ramadan itu menyamai pahala satu ibadah haji, ataupun kata Nabi SAW, menyamai pahala membuat haji bersama Nabi SAW. Sudahlah membuat haji itu pahalanya besar. Tambahan pula yang Rasulullah sebutkan di sini, pahalanya sama seperti melakukan haji bersama Nabi SAW. Dan kata-kata daripada para salafus salih, di antaranya Abu Bakar bin Abu Maryam, apabila tibanya bulan Ramadan, maka banyakkanlah sedekah, kerana sesungguhnya sedekah dalam bulan itu digandakan pahalanya seperti pahala membelanjakan harta di jalan Allah. Manakala tasbih dalam bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih, 1000 kali tasbih pada bulan yang lain. Imam An-Nakhai, ini seorang salafus salih yang terkenal, mengatakan puasa sehari di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari di dalam hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Satu tasbih dalam bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali tasbih. Dan mengerjakan satu rakaat pada bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat pada bulan-bulan yang lain. Dan ini bergantung juga kepada sebab-sebab yang lain. Digandakan pahala ini bergantung juga dengan sebab-sebab yang lain, antaranya kemuliaan pelakunya di sisi Allah dan hubungan yang rapat dengannya, serta selalu bertakwa kepadanya. Dan perkara ini samalah
seperti mana dilipat gandakan pahala amalan umat Muhammad ini, yang jika dibandingkan dengan pahala umat terdahulu, apabila umat baginda diberikan pahala 2 kali ganda. Jadi bergantung juga kepada hubungan seseorang itu dengan penciptanya. Lagi rapat hubungannya dengan Allah, maka lagi banyaklah pahalanya. Kalaupun satu orang itu hubungannya sangat jauh daripada Allah, tetapi bila dia melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, adalah seperti pahala yang kita bincangkan tadi. Sangat besar pahalanya, apatah lagi satu orang yang saleh, yang menjaga hubungannya dengan Allah. Jadi inilah 2 sebab mengapa seseorang yang melakukan puasa di dalam bulan Ramadan itu digandakan pahalanya dengan tidak terbataskan. Iaitu yang pertama kerana kesabarannya, dan yang kedua adalah kerana kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.